sikit. Bila dah sekolah Little Khalif ni 5 tahun tu dia banyak perubahan lah. Masa 5 tahun dia still malu lagi. 6 tahun tu dia dah explore macam-macam lah. Dia dah berani. Dia dah menyanyi pun dah kuat. Suara dia pun dah makin kuat. Yang bercakap pun dah pandai. Pelajaran dia alhamdulillah okey lah. Memang nampak sangat perkembangan positif dia daripada dia umur 4 tahun. Dia punya kedudukan dalam kelas tu semakin lama semakin meningkat. So alhamdulillah yang masa yang 6 tahun ni dapat nombor 1 dalam kelas. So memang saya berpuas hati sangatlah dengan pembelajaran dekat dalam Little Khalif ni. Banyak sangatlah yang dia belajar. Setakat ni perkembangan dia memberansangkan dah dari tahun ke tahun, daripada 4 years sampai 6 years lah. Dari segi membaca dan dia lebih fokus pada belajar lah. Sambil tu dia tetap ceria dan aktif lah bila ada aktiviti, dan dia tak ada kekok atau malu lah berhadapan dengan orang ramai. Perubahan ketara okey, daripada segi dia punya pendidikan dia memang sangat berubah daripada A to Z lah. Akademik, agama semua sama. Memang akademik daripada belum boleh baca dah fluent. English reading pun dah fluent. Iqra pun boleh baca. Alhamdulillah. Saya paling suka modul dia lah. Saya rasa dia sangat seimbang. English one, daripada BM dia, English dia, daripada side agama. So saya impress, dia boleh hafal 5 ayat surah Kahfi. Kalau untuk surah, alhamdulillah dia dah banyak dah hafal surah dah banyak hafal. Untuk mengaji dia dah masuk Al-Quran dah. Saya sebagai ibu dia rasa sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih dengan teacher-teacher dekat Little Khalif Pantai Baru. Program-program, even saya perasan kalau every end of the year kita akan dapat macam all the barang-barang yang diguna untuk study tu. Ada Lego, ada benda tu menarik lah bagi saya, bagus. Dia ada even Little Khalif punya brand sendiri. So modul dia sangat bagus lah untuk develop budak-budak baru nak start ni kan. Saya cadangkan kepada ibu bapa di luar sana yang masih tercari-cari tempat asuhan anak-anak lah, terutamanya daripada peringkat tadika, supaya boleh mencuba atau memilih Little Khalif kerana sistem pembelajaran di sana lebih advance dan sistematik, sesuai untuk pengembangan kanak-kanak. Little Khalif terbaik. Little Khalif terbaik. Little Khalif terbaik.